saya telah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, selamat malam. Saya telah diberi tajuk. Saya terus mulakan untuk memudahkan kita semua memahami dan menghayati apa yang telah berlaku pada diri saya dan mungkin dua orang lagi rakan saya dalam situasi yang sama. Yang ini pada suatu malam setelah membawa keluarga makan di sebuah restoran yang sangat eksklusif, ketika ingin membayar, saya menyedari bahawa semua wang dan kad kredit saya di dalam dompet telah punya lenyap. Sewaktu saya ingin membayar tersebut, saya memeriksa. Rupa-rupanya betul. Wang tiada, kad kredit pun tiada. Yang hanya tinggal di dalam dompet saya, kad pengenalan dan kad debit, serta beberapa bisnes kad perniagaan yang lain. Justru saya tertanya, bagaimana saya ingin membayar? Saya telah pun berjalan menuju ke kaunter. Terdetik di hati saya, apa yang perlu saya lakukan pada ketika itu? Justru dengan muka yang agak selamba, saya bertanya kepada yang menjaga kaunter, bang, di mana tandas? Terpaksa mengubah persoalan sebab pada ketika itu saya kelihatan mengeluarkan dompet untuk membayar, tetapi disebabkan tiada wang dan kad kredit, saya terpaksa menukar tujuan ke kaunter pembayaran. Selepas ditunjukkan tandasnya di mana, saya masih tidak keluar kerana tidak ada duit dan kad kredit untuk membayar bil pada malam tersebut. Saya terus menuju ke meja makan. Isteri saya bertanya, bang, kenapa? Tak ada apa-apa, abang rasa masih lapar. Kalau boleh kita tambah lagi makanan. Sebab ternyata makanan di restoran yang eksklusif itu amat menarik, dan saya pula membawa isteri saya dan anak saya semata-mata untuk meraihkan Hari Ibu yang tidak menjelma, yang akan menjelma tidak lama lagi, sekitar 14 Mei 2012. Jadi pada malam itu merupakan kali pertama saya, isteri dan anak berada di restoran yang cukup eksklusif. Justru apabila saya menambah bilangan makanan, nyatanya bil saya akan terus bertambah. Justru saya tetap meneruskan tujuan saya ke sana, makan dan terus makan dalam hati yang cukup gelisah. Kerana dalam keadaan stres, dalam keadaan tertekan, saya suka makan. Jadi saya terus makan. Lantas setelah beberapa ketika, persoalannya masih lagi timbul. Bagaimana saya harus menyelesaikan bil makan dan minum pada malam tersebut? Tertanya-tanya begitu, saya masih mempersoalkan dan berfikir, di mana hilangnya dompet, di mana hilangnya kad kredit dan wang tersebut. Bagi menenangkan fikiran saya mencari sebuah tempat yang boleh saya tenangkan fikiran, iaitu sebuah surau. Saya pun ke surau sebentar, mengambil wuduk dan solat sunat 2 rakaat, menenangkan fikiran. Dan selepas saya solat sunat 2 rakaat, saya pun berduduk berzikir. Konon-kononnya untuk menenangkan fikiran, mendapatkan idea kembali, mencari kembali di mana kad kredit dan dompet serta duit yang telah saya hilang. Namun dalam masa 2-3 minit itu, persoalan itu masih tidak dapat diselesaikan. Saya masih tertanya-tanya, di mana kad kredit saya? Di mana wang yang telah saya keluarkan baru saja pagi tadi? Selesai itu, saya terus kembali ke meja. Muka saya masih lagi dalam keadaan tidak keruan. Isteri saya mula resah kerana kami telah berada di restoran itu hampir 2 jam setengah. Waktu yang cukup lama untuk berada di sebuah restoran eksklusif. Para pelayan di tempat itu pun mula kelihatan gelisah dan melihat-lihat kepada saya, isteri dan anak. Mungkin kelihatan kami tidak mampu untuk membayar bil-bil makan pada malam tersebut. Kami makan tidaklah tempat yang terlalu hebat. Yang ini sebuah tempat yang amat berdekatan dengan tempat kami menginap. Selesai itu, saya terfikir, mungkin saya boleh meminta bantuan rakan-rakan saya yang berada di lokasi yang berhampiran. Lantas saya menelefon mereka. Malangnya mereka juga mempunyai masalah kekurangan duit untuk membantu saya pada malam tersebut kerana sudah lewat malam. Nak membayar tersebut, terpaksa mereka keluar daripada rumah mereka, datang ke restoran saya semata-mata untuk membantu saya membuat pembayaran bil. Sesuatu perkara yang pada mereka agak menyusahkan. Tambahan pula malam telah semakin larut, sekitar 10:30 malam. Waktu yang cukup sesuai untuk mereka berada di rumah, bukan keluar rumah semata-mata untuk membantu saya membuat pembayaran bil. Sementara duduk begitu, masalah masih belum selesai. Rakan-rakan tidak dapat menolong. Kad kredit masih belum dapat dijumpai. Wang saya sekitar RM1,000 masih belum dijumpai. Tidak diketahui di mana berada. Terus saya duduk, pelayan datang sekali lagi bertanya, ada apa-apa lagi keperluan tambahan? Kerana makanan semua pun telah habis.
Yang masih belum habis mungkin air masak pada ketika itu. Justru disebabkan pelayan telah pun datang, saya pun teruslah memesan air kopi, yakni penutup kepada makan malam pada malam tersebut, serta pencuci mulut buah-buahan. So isteri saya terus bertanya, tetapi disebabkan ingin menjaga keegoan saya, tidak ingin mengaku bahawa saya telah kehilangan kad kredit dan wang, saya tidak ingin menyatakan masalah yang sedang berlaku. Namun isteri saya terus mendesak, "Bang, kenapa ni bang? Kita ni dah lama di sini. Bila nak bayar kita nak balik, anak pun dah mengantuk." Sekitar 10.45 malam. Pada ketika itu saya pun merasai keegoan itu tidak perlu terus ditingkatkan. Bolehlah dilupakan. Sebagai seorang suami kepada seorang isteri, kita sepatutnya berkongsi masalah. Saya pun menyatakan kepada isteri saya, sebenarnya abang mencari kad kredit dan wang yang telah abang keluarkan pagi tadi. Lah, isteri saya pun menjawab, "Kan abang dah berikan pada saya pagi tadi." Kerana pada ketika itu rupa-rupanya bil yang sampai kepada saya bernilai sekitar baht RM2,530. Saya berada di Thailand rupa-rupanya. Dan wang yang telah saya keluarkan pagi tadi diberikan kepada isteri saya bersama kad kredit untuk beliau berbelanja di shopping complex di Phuket. Pada ketika itulah saya menyesal kerana tidak memberitahu lebih awal kepada isteri saya masalah yang sedang saya hadapi. Dan pada ketika itu selesailah. Isteri saya telah pun memberi wang, kad kredit untuk pembayaran kerana dengan itulah sebenarnya duit itu saya berikan kepada isteri saya untuk berbelanja bersama kad kredit. Pengajarannya tuan-tuan dan puan-puan, segala masalah yang berlaku dalam rumah tangga, kongsilah dengan isteri masing-masing. Janganlah kita letakkan ego. Yang keduanya, berpijaklah di bumi yang nyata, jangan terus berangan-angan, sedarlah di mana kita berada. Sekiranya kita berada di luar negara, sedar, jangan asyik terlalu berfikir kita berada di Malaysia. Selesai pembayaran tersebut, maka dengan itu sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.